Salam perkenalan. Selamat datang pengembara angkasa yang sentiasa ingin tahu ke saluran ramalan cuaca angkasa lepas anda. Saya nama anda dan minggu ini kita akan menyelami lautan kosmik yang sentiasa bergelora di mana matahari, bintang kita yang agung mampu mengukir nasib kita dengan gelora magnetiknya bersiap sedia kerana walaupun minggu ini mungkin kelihatan tenang di permukaan, kuasa-kuasa di atas sana tidak pernah berhenti berinteraksi dengan planet biru kita. 2. Hook intriguing minggu ini, 2 hingga 8 Februari 2026. Bumi kita akan mengalami siri bisikan geomagnetik dari angkasa lepas. Walaupun tiada ribut yang menggerunkan diramalkan, gelombang tenaga halus ini berpotensi membawa kejutan yang tidak dijangka, mempengaruhi bukan sahaja teknologi kita tetapi juga kesejahteraan diri kita sendiri. Adakah anda bersedia untuk mendengarnya? 3. Ramalan umum mingguan. Secara keseluruhannya, minggu pertama Februari 2026 ini dijangka menjadi tempoh yang sederhana dan tenang dari segi aktiviti geomagnetik. Kita tidak menjangkakan sebarang ribut geomagnetik besar yang boleh menyebabkan gangguan meluas. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna kita boleh alpa sepenuhnya. Akan ada beberapa ombak kecil dalam lautan magnetik bumi, terutamanya pada hujung minggu yang mungkin berasal dari aliran angin suria berkelajuan tinggi dari lubang korona kecil atau fluktuasi medan magnet matahari. Risiko suar suria mendadak berskala besar kekal rendah tetapi sentiasa wujud. Ini adalah minggu untuk kepekaan bukan keganasan. 4. Penjelasan saintifik ringkas. Apa sebenarnya ribut magnetik itu? Bumi kita dilindungi oleh perisai tidak kelihatan yang kuat, magnetosfera. Apabila matahari bersin atau batuk melalui suar suria atau lontaran jisim korona, CME, ia memuntahkan awan plasma dan sinaran bertenaga tinggi ke angkasa lepas. Apabila awan ini bertembung dengan magnetosfera bumi, ia boleh memampatkan dan merenggangkan perisai kita, menyebabkan ribut geomagnetik. Kekuatan ribut ini diukur menggunakan indeks Kp yang mempunyai skala dari 0 hingga 9. Kp 0 sampai 1, keadaan tenang, magnetosfera stabil. Kp 2 hingga 3, keadaan tidak stabil, sedikit gangguan. Kp 4, keadaan aktif, potensi gangguan kecil. Kp 5, J1, ribut minor. Ini adalah ambang untuk ribut yang secara rasmi dikategorikan sebagai ribut geomagnetik. Ia boleh menyebabkan kesan kecil pada grid kuasa dan migrasi haiwan. Kp 6, G2, ribut sederhana, kesan sederhana pada grid kuasa sistem navigasi. Kp 7, G3, ribut kuat, potensi gangguan luas pada sistem kuasa dan satelit. Kp 8, J4, ribut teruk, gangguan besar aurora kelihatan di latitud rendah. Kp 9, J5, ribut melampau, gangguan menyeluruh sangat jarang berlaku. Indeks J1 hingga J5 pula adalah skala NOAA yang menggambarkan kesan ribut geomagnetik kepada teknologi dan infrastruktur, di mana J1 adalah ribut minor dan J5 adalah ribut melampau. Semakin tinggi nombor Kp atau J, semakin kuat kesan ribut itu. 5. Kalendar ribut geomagnetik mingguan 2 hingga 8 Februari 2026. Mari kita lihat secara terperinci apa yang menanti kita minggu ini. Ingat, ini adalah ramalan dan angkasa sentiasa menyimpan rahsianya. Isnin, 2 Februari. Minggu bermula dengan nota yang tenang. Indeks Kp dijangka berada pada paras 1.9, berada dalam kategori tenang. Angin suria yang perlahan dan stabil memastikan magnetosfera kita kekal stabil. Ini adalah hari yang baik
untuk permulaan minggu tanpa sebarang gangguan kosmik yang signifikan. Nikmati ketenangan ini Selasa 3 Februari. Ketenangan berterusan pada hari Selasa dengan KP sedikit meningkat kepada 2.0. Masih dalam julat tenang, tetapi peningkatan minima ini mungkin menunjukkan kehadiran aliran angin suria yang sedikit lebih padat atau perubahan halus dalam medan magnet bumi. Kesan kepada kebanyakan individu dan teknologi adalah minimum. Rabu, 4 Februari. Kita beralih ke sedikit peningkatan aktiviti dengan KP diramalkan kekal pada 2.0, tetapi berada di ambang kategori tidak stabil. Walaupun ia masih sangat rendah, perubahan halus ini mungkin dikaitkan dengan kedatangan awal aliran angin suria berkelajuan rendah dari lubang korona yang kecil dan kurang aktif. Bagi sesetengah individu yang sensitif, anda mungkin merasai perubahan tekanan atmosfera atau sedikit gangguan tidur. Khamis, 5 Februari, aktiviti geomagnetik menunjukkan peningkatan yang sangat perlahan dengan KP mencapai 2.1. Ini menandakan kita berada lebih dalam ke dalam zon tidak stabil. Angin suria terus menyentuh magnetosfera kita dengan sedikit tekanan. Kekuatan ini masih jauh dari ribut G1, tetapi bagi peralatan komunikasi radio atau GPS yang sangat sensitif, perlu diingatkan tentang potensi fluktuasi kecil. Jumaat, 6 Februari. Menjelang hujung minggu, KP dijangka meningkat lagi kepada 2.2. Ini adalah kesinambungan corak tidak stabil yang perlahan. Tiada suar suria besar ataupun CME yang dikesan sedang menuju ke arah kita, jadi peningkatan ini kemungkinan besar adalah disebabkan oleh pengaruh lubang korona yang berterusan atau interaksi medan magnet yang lebih kompleks. Bagi mereka yang merancang perjalanan hujung minggu, sistem navigasi mungkin mengalami sisihan yang sangat kecil tetapi tidak signifikan. Sabtu, 7 Februari. Hari paling mencabar minggu ini. Inilah hari di mana kita akan merasai puncak aktiviti geomagnetik minggu ini. Walaupun pada skala yang kecil, indeks KP diramalkan mencapai 2.3, menjadikannya hari paling mencabar dalam tempoh ini. Ini masih dikategorikan sebagai tidak stabil, tetapi dalam konteks minggu yang tenang, ia adalah titik tertinggi. Ini mungkin disebabkan oleh kemuncak interaksi dengan aliran angin suria yang lebih padat atau perubahan arah medan magnet antara planet yang secara ringkas lebih tidak selaras dengan bumi. Kesan pada tahap ini, kesan biasanya sangat minima. Walau bagaimanapun, individu yang sangat sensitif, mereka yang kita kenali sebagai meter cuaca manusia, mungkin merasakan sedikit perubahan dalam mood, pola tidur atau tekanan darah. Teknologi tidak mungkin terjejas secara serius, tetapi operator satelit dan sistem radio frekuensi tinggi mungkin memerhatikan kerlipan kecil dalam data mereka. Adalah hari untuk mengambil perhatian lebih terhadap diri sendiri dan persekitaran. Ahad, 8 Februari. Minggu berakhir dengan KP kekal pada 2.3, menunjukkan kesinambungan aktiviti tidak stabil. Kita masih berada dalam pengaruh puncak aktiviti minggu ini. Walaupun ia hari cuti, gelombang kosmik ini mengingatkan kita bahawa bumi sentiasa terhubung dengan alam semesta. Ini adalah masa untuk refleksi dan pemulihan, sambil menyedari bahawa alam semesta sentiasa aktif di sekeliling kita. Kemungkinan kesan. Walaupun ramalan menunjukkan minggu yang tenang dengan fluktuasi kecil, adalah penting untuk memahami potensi kesan walaupun pada tahap rendah. Kesihatan. Bagi individu yang sensitif terhadap cuaca, mewah, sakit kepala, perubahan tekanan darah,
Anda mungkin merasakan ketidakselesaan ringan, terutamanya pada hari-hari kampung yang lebih tinggi seperti Sabtu dan Ahad. Kualiti tidur mungkin terganggu dan setengah laporan menunjukkan hubungan dengan peningkatan kesakitan sendi atau perubahan mood. Sistem kardiovaskular boleh menjadi sedikit lebih tertekan. Teknikal, pada tahap KP di bawah 5, kesan pada teknologi biasanya minima. Walau bagaimanapun, sistem navigasi ketepatan tinggi seperti GLONASS dan GPS mungkin mengalami ralat kecil yang hampir tidak dapat dikesan. Komunikasi radio frekuensi tinggi HF untuk penerbangan dan maritim mungkin mengalami sedikit bising atau gangguan sebentar. Grid kuasa biasanya tidak terjejas kecuali oleh ribut yang jauh lebih kuat, tetapi operator sentiasa memantau. 7. Cadangan praktikal 5 hingga 7 nasihat untuk menghadapi bisikan geomagnetik minggu ini. Berikut adalah beberapa cadangan praktikal untuk kesihatan. 1. Dengar badan anda. Perhatikan sebarang perubahan pada mood, tidur atau tahap tenaga. Catat jika anda merasa lebih letih atau mudah marah. 2. Kekalkan hidrasi. Minum banyak air untuk membantu badan anda menyesuaikan diri dengan tekanan persekitaran yang halus. 3. Pengurusan tekanan. Lakukan aktiviti yang menenangkan seperti meditasi, yoga atau berjalan-jalan di alam semula. Jadi, terutamanya pada hari-hari yang lebih aktif. 4. Tidur yang cukup. Pastikan anda mendapat tidur yang berkualiti. Elakkan skrin digital sebelum tidur. 5. Diet seimbang. Amalkan diet yang kaya dengan nutrien untuk menyokong sistem imun dan saraf anda. Untuk teknologi dan harian. 1. Sistem GPS _GLONASS. Jika anda bergantung pada GPS untuk ketepatan tinggi, contohnya dalam pertanian presisi atau survei, sedarilah potensi fluktuasi kecil. Untuk kegunaan harian, kesannya tidak akan ketara. 2. Radio HF, pengendali radio amatur atau mereka yang menggunakan komunikasi. HF mungkin perlu melakukan penyesuaian kecil atau menjangkakan gangguan seketika. 3. Peranti elektronik. Walaupun tidak mungkin terjejas, memastikan peranti elektronik anda sentiasa dikemas kini dan mempunyai perlindungan daripada lonjakan kuasa boleh menjadi amalan yang baik secara umum. 8. Amaran penting tambah. Penutup, ingatlah, ramalan cuaca angkasa lepas adalah seni dan sains, sentiasa berkembang dan tertakluk kepada perubahan pantas. Matahari adalah objek yang sangat dinamik dan kejutan boleh berlaku pada bila-bila masa. Keamatan fluktuasi magnetik boleh berubah dalam masa beberapa jam. Kekal berwaspada dan teruskan mengikuti perkembangan terkini bersama kami. Terima kasih kerana menyertai saya dalam perjalanan kosmik ini. Jangan lupa untuk tekan butang suka, kongsi video ini dengan rakan-rakan pengembara angkasa anda. Dan yang paling penting, langgan saluran ini serta aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang kemas kini tentang apa yang berlaku di luar sana. Sehingga minggu hadapan, teruslah melihat ke atas dan berasa kagum dengan keajaiban alam semesta.